Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini hari Isnin, insya-Allah saya ingin berkongsi sedikitlah tentang erti kata cemburu. Cemburu ni tuan-tuan, dia sebenarnya ada dua jenis. Walaupun perkataannya didefinisikan dengan lebih bersifat negatif, tetapi ada juga cemburu yang dibenarkan. Ada cemburu yang tidak dibenarkan. Daripada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cemburu yang disukai, saya baca sikit. Cemburu yang disukai oleh Allah itu adalah cemburu dalam keraguan, dan yang dibenci oleh Allah itu adalah cemburu yang di luar keraguan. Contohnya cemburu seorang suami terhadap isterinya ketika mana beliau melihat isterinya makan bersama dengan rakan sekerja lelaki yang lain. Sama juga halnya cemburu seorang isteri terhadap suaminya ketika mana beliau melihat suaminya keluar bersama dengan perempuan lain. Jadi dalam sudut cemburu di tempat kerja pula, cemburu yang dibenarkan, saya ni selalu masih ingat lagi pesanan daripada guru saya. Cemburu di sekolah itu bagus. Bila kita melihat rakan sekolah kita ni dia berjaya, setiap tahun dia dapat keputusan yang bagus dengan cemerlang, kita cemburu ke atas kejayaan rakan kita, tak kiralah di sekolah ataupun di tempat kerja. Kalau kita cemburu ke atas kejayaan orang dan kita ingin menjadi berjaya juga macam rakan kita, itu adalah cemburu yang bagus. Kita cemburu dan kita tingkatkan diri kita, tingkatkan nilai diri kita, itu cemburu yang bagus. Tetapi kalau kita cemburu tuan-tuan dan perempuan di tempat kerja yang boleh menjatuhkan orang lain, apatah lagi menjatuhkan martabat diri kita, maka itu adalah cemburu yang sangat-sangat rugi, yang sangat-sangat tidak disukai. InsyaAllah. Assalamualaikum.